Assalamualaikum, hai. Hari ini 14 Oktober 2025. Kita berada di Taman Kota Homestay. Ini macam dia macam perumahan teres tau. Dia bikin homestay. So, ada 5 bilik lah sini. Dah beli masuk bawa parking kereta. And tak jauh daripada Pekan lah. Memang dekat dengan bandar. Ada mandi air panas. Selesa juga lah. Okay. Cuma hari ini saya datang 14 tiada sabun mandi. So kena beli sabun mandi sendirilah. Tapi dekat je, kedai ada di hujung tu. Okey. Nombor ada 087 331 250. Ataupun anda boleh cek di Agoda and mana-mana tempat carian homestay lah. Okey. Ini entah kali keberapa dah kita pergi ke Ningau. Tapi ini kali pertama kita duduk di homestay ni. But okey juga, nice. Okey, ini begini dalam keadaan bilik homestay ni. Ada satu aircon, ada TV, so ada katil 2 bantal, toilet ada 2, ada almari, tandas dan ada mandi air panas lah. Cermin, cuma itu dah rosak lah. Okey, dan bahagian luar dia macam ni. Kita ada wifi juga. So sini tempat parking dia, masuk dalam gate lah. Ini macam perumahan teres ni. Okey lah, dekat dengan kawasan tempat makan lah. Pastikan jangan bawa durian, haiwan dan tak boleh merokok dalam bilik ya. So password wifi pun ada, nombor telefon dia boleh hubungi di sini. Kalau anda pergi hujung sana daripada homestay ni, situ ada tangga, kamu boleh naik. Di atas tu ada restoran, ada kedai-kedai runcit lah. So kira dekat lah untuk berjalan. So jangan risaulah, dia dalam 24 jam ada penjaga dia tinggal sini juga. So tak ada masalah. So kemarin kita dari Sandakan, sepatutnya PKK, tapi tak jadi, kita pergi ke Ningau sebab urusan kerja pindah ke sini. So hari ini kita urus kerja di Ningau, bawa barang, baru kita hantar ke estate terusan sapi, dan kemudian kita balik ke Sandakan semula. So ini kuda kita, Isuzu ni, cepat juga lah. So kalau anda ke Ningau boleh ke homestay ni. Tempat pun tak jauh dari Pekan bandar. Okey lah, nice. Jumpa lagi di next homestay yang lain. Bye bye Lara. Jumpa lagi Lara.